Memandangkan sawi ada semata ni je. Kami panggil semata lah sebab ada satu je sawi Pak Choi ni. Alhamdulillah dapat yang besar tau kali ni. Mungkin sebab dia satu je kot. Okey, kita nak buat lauk. Satu pun jadilah. Okey, bawang putih. Okay, lepas tu masuk sos tiram. Okey, lepas tu masuk garam gula secukupnya. Masuk kunyit. Masak yang simple-simple je. Goreng saja. Kita nak goreng je sawi Pak Choi ni. Okey. Lepas tu kita masuk carrot dulu. Sebab carrot ni kan ambil masa. Bukan masa. Carrot ni pun side je. Sebab dia keras sikit. So kita masuk dia awal dah. Okey. Senang sangat-sangat. Tengok. Ada sayur dekat kebun. So senang sangat-sangat. Hampa boleh buat lauk dah satu. Okey. Lepas tu sayur carrot tu dah lembut sikit. And then kita masuklah sawi dengan toge. Kalau tak ada pun tak apa. Just makan sawi pun bagus dah. Tanam lah weh. Senang weh. Serius weh. Okey. Kacau-kacau. Okey. Dah siap untuk lauk sayur. Ni banyak kan sawi ni. Nampak? Dapat dah semangkuk. Okey, lepas tu kami nak goreng ayam. Ayam ni ayam goreng masala. Okey, blender bawang merah, bawang putih, halia sikit. Lepas tu tumbuk lagi halia, masuk garam gula secukupnya. Kita nak perap dulu garam masala. Garam masala ni bagi wangi lagi ayam ni bila goreng. Sebut rempah daging. Lepas tu kita masuk serbuk cili. And then tepung beras. Gui dia sama rata semua. Kita perap dia dulu. Okey, untuk perap terpulang lah kalau hampa nak lama lagi sedap lah. Macam kami tak tahan lapak dah. So kita perap dalam setengah jam je. Okey, lepas tu kita goreng. Selepas goreng tu goreng tu hampa bolehlah letak cili kering sikit. Sedap weh. Serius weh. Kalau hampa letak cili kering, nanti hampa nak makan nasi, hampa pepak-pepak. Cili kering tu lagi sedap. Serius. Jadilah 2 lauk kita untuk hari ni. Apa lagi yang tak berkebun tu, silakan. Untung-untung ada dalam selauk kita kan. Jadilah sawi semata je. Okey, apa lagi? Jom kita makan.